Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Wa'in Nafal bin Muhammad Sahimi dari SMK Padang Pak Ahmad dengan kod sekolah DAA 4295. Hari ini saya akan menerangkan 5 ciri murid sejahtera dalam rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035, iaitu beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Murid sejahtera bukan murid yang berkembang secara menyeluruh, bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga mempunyai sasiah, kemahiran dan keyakinan diri yang tinggi. Ciri pertama ialah beradab. Murid yang beradab sentiasa menghormati guru, ibu bapa dan rakan-rakan. Mereka juga menjaga tingkah laku, bertutur dengan sopan dan mengamalkan nilai mulia dalam kehidupan seharian. Sikap beradab penting kerana dapat mewujudkan suasana yang harmoni dalam sekolah. Kesimpulannya, dengan 5 ciri ini, sekolah dapat mewujudkan suasana yang harmoni, penyayang dan dapat mengurangkan masalah disiplin dalam kalangan murid. Sekian, terima kasih.